Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, terima kasih. Pagi ini saya bersyukur pada Tuhan dapat sekali lagi boleh berkongsi sedikit. Saya takkan kata saya pengkhotbah. Saya hanya ingin buat sedikit perkongsian tentang apa yang saya telah pelajari berkenaan dengan tajuk khotbah pagi ini, iaitu Allah Tuhan yang berdaulat. Pada suatu ketika dulu ada seorang lelaki yang berdoa meminta Tuhan supaya menunjukkan kepadanya kehendak Tuhan akan hidupnya. Jadi doanya berbunyi begini. Dia kata, "Ya Tuhanku, aku ingin mengetahui kehendak-Mu untuk hidupku. Tolonglah nyatakan kehendak-Mu sekarang juga. Amin." Ada tak di kalangan kita semua ni yang berdoa sebegitu? Kita meminta mengetahui akan kehendak Tuhan untuk kehidupan kita, tapi kita berdoa seperti kita pergi ke mesin ATM di bank. Betul tak? Masukkan PIN nombor dan terus tekan butang dan wang akan keluar. Betul ke tidak? Kecuali akaun kamu ada wang lah. Kalau akaun kamu tidak ada wang, langsung tak ada apa-apa yang keluar. Kerap kali kita berdoa, kita kata kita hendak tahu akan kehendak Tuhan, tetapi kita tidak faham bagaimana kehendak Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kadang-kadangnya kita perlu mendiamkan diri terlebih dahulu. Kita perlu ada sifat, how do you say, patient, right? We need to be patient to know the will of God. Bersabar, right? Bersikap sabar. Terima kasih, Brand. Jadi apabila saya diberi diberi tajuk ini oleh Pastor Eddie, saya dan juga rangkap dalam Alkitab untuk khotbah pagi ini, saya mula baca dan saya mula senyum pada sendiri. Saya bagi tahu Pastor Eddie, saya kata, "Pastor Eddie, sungguh terima kasih sebab kamu selalu bagi saya rangka Alkitab yang susah nak berkhotbah." Dia kata, "Kenapa?" Saya kata, "Selalu kamu bagi saya bahagian-bahagian Alkitab yang berkenaan dengan perjanjian lama. Sedangkan saya ini orang baru." Pastor Eddie, dia ketawa, dia tanya saya, "Boleh tak?" Saya katakan saya akan cuba. Sedaya upaya saya akan berdoa terlebih dahulu dan saya akan lihat, saya akan merenung terlebih dahulu, saya akan lihat apa yang Tuhan ingin sampaikan. Jadi daripada situlah saya mendapati tajuk khotbah pagi ini, Allah Tuhan yang berdaulat. Jadi, apakah idea utama yang ingin saya sampaikan pagi ini adalah Allah, dialah Tuhan yang berdaulat. Allah, dialah Tuhan yang berdaulat. Apakah maksud Allah Tuhan yang berdaulat? Jadi kita akan melihat dalam rangka Alkitab pagi ini, salah satu daripada contoh bahawa Allah memang Tuhan yang berdaulat.
Jadi sedikit latar belakang berkenaan dengan kawasan yang kita akan baca pagi ini adalah berkenaan dengan kerajaan yang dinamakan Kerajaan Babel. Kerajaan yang pada masa itu dalam rangkap Alkitab pagi ini, Daniel bab 4 ayat 1 hingga 18, di mana kita akan meninjau tentang mimpi yang Raja Nebukadnezar mendapati. Dan Raja Nebukadnezar memangnya adalah raja pada masa itu di kawasan Timur Tengah, iaitu Kerajaan Babel. Saya tunjukkan di dalam peta ini adalah kawasan Kerajaan Babel pada masa itu, dan di atas itu kamu dapat dilihat nama-nama negara pada zaman moden ini, supaya kamu dapat gambarkan di mana berlaku peristiwa tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Iaitu adalah Kerajaan Babel di Timur Tengah pada zaman purba, atau ada katakan zaman kuno. Jadi Raja Nebukadnezar adalah raja semasa itu bertempat di negara Iran pada zaman moden ini. Jadi keluasan kerajaannya jauh ke barat sehingga ke Laut Mediterranean, dan ke timur mungkin sampai kepada negara yang sekarang kita memanggilnya Afghanistan. Jadi Raja Nebukadnezar ini adalah raja yang menakluki Yehuda dan membawa orang-orang Yehuda pulang ke kerajaan ke negaranya supaya mereka menjadi hamba abdi di negara di bawah kerajaan Babel pada masa itu. Dan dalam Daniel kita dapati Daniel bab 4 di mana Raja Nebukadnezar ini mendapat mimpi, dan sedia kawan di dalam istana dia tidak dapat mentafsirkan mimpinya. Jadi lalu dia telah memanggil Daniel. Daniel adalah seorang pemuda yang dibawa daripada Yehuda semasa dia askar-askarnya Raja Nebukadnezar menakluki Yehuda, dan dibawa ke negaranya. Dan Daniel, disebabkan Daniel telah diberkati oleh Tuhan, jadi dia dibawa berhikmat untuk Raja Nebukadnezar, dan adalah katakan Daniel ini adalah salah seorang yang dapat mentafsirkan akan mimpi-mimpi daripada yang diterima daripada Tuhan. Dia adalah sebab dia telah diberi hikmat dan pengertian yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Jadi Nebukadnezar memanggil dia ke istananya untuk mentafsirkan mimpinya. Dan apakah mimpi raja itu? Mimpi itu bukan mimpi disebabkan makan terlalu banyak musang king durian malam sebelum tu. Tak tahu apa dia yang makan, tapi saya fikir bukan durian lah. Mungkin lain-lain. Jadi apakah mimpi yang Raja Nebukadnezar mendapati? Saya cuba menggambarkan dalam Daniel bab 4 ayat 10 hingga 12 kita dapat lihat apa yang diceritakan oleh raja tentang mimpinya. Dan mimpinya begini. Inilah penglihatan yang ku dapat sewaktu aku berbaring di peraduanku. Aku melihat ada sebatang pokok
yang sangat tinggi di tengah-tengah bumi. Pokok itu bertambah besar dan kuat. Puncaknya mencapai langit dan kelihatan sampai ke hujung seluruh bumi. Daunnya indah, buahnya banyak dan padanya ada makanan bagi segala makhluk. Binatang liar bermaung di bawahnya, burung-burung di udara tinggal di cabang-cabangnya, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Jadi ini adalah gambaran mimpi Raja Nebukadnezar yang saya cuba menggambarkan. Ini bukan video daripada Raja Nebukadnezar yang saya terima kan. Ya, saya cuba gambarkan mengikut apa yang ditulis dalam Daniel bab 4. Pokok yang besar mencapai langit, dia katakan. Dan di dahan-dahan pokok itu ada banyak burung-burung. Dan pokok itu berbuah. Dan banyak binatang-binatang di bawah pokok itu mendapat makanan disebabkan buah-buah yang ada. Makhluk-makhluk semua mendapat makanan daripada pokok besar ini. Dan pokok besar ini tinggi mencapai langit. Jadi dia bertanya dengan Daniel, cuba kamu mentafsirkan apakah maksud yang di dalam mimpinya ini. Pokok yang besar, apakah mengikut kebudayaan Timur Tengah purba, raja adalah dikatakan wakil yang ada perhubungan di antara bumi dan syurga. Raja itu adalah seorang yang sangat penting sebagai pemimpin yang mempunyai perhubungan di antara yang menjadi pengantaraan di antara bumi dan syurga. Dan raja itu adalah salah seorang adalah orang yang mempunyai watak sebagai pelindung kepada keseluruhan rakyat-rakyatnya. Dia adalah dikatakan penyedia yang memberi makan pada rakyat-rakyatnya. Jadi statusnya adalah seorang yang berkuasa ke atas ke atas kehidupan rakyat-rakyatnya, dan boleh dianggap sebagai mempunyai kuasa yang agak besar, sebab dia boleh menentukan rakyat sama ada mati ke hidup. He has the power to decide whether one lives or die, right? Dan raja mengikut kebudayaan zaman itu, dia adalah bukan saja orang biasa, tapi orang yang sangat berkuasa. Jadi apakah maksud yang digambarkan dalam mimpi ini? Pokok yang besar mencapai ke langit. Raja Nebukadnezar memangnya raja yang berkuasa sebab kerajaannya berluasan. Dan kerajaannya adalah kerajaan yang terkuat di kawasan itu pada zaman dia menjadi raja. Jadi pengaruhnya juga luas. Jadi pokok yang tinggi mencapai ke langit itu adalah menggambarkan tentang kebesaran dan dominasinya. Dominasi siapa? Sebab sepohon pokok yang tinggi mencakar langit, memberi buah-buahan, berbuah
dan memberi makanan kepada segala makhluk yang di situ. Kelihatan sampai ke hujung seluruh bumi. Apa yang digambarkan dalam mimpinya, di mana selain daripada pokok ini, dia mencakar ke langit, tapi dia boleh dipandang di seluruh bumi. Ia menunjukkan bahawa pengaruh dan kuasa kerajaan Babel di bawah Raja Nebukadnezar adalah boleh dikatakan pada masa itu global. Jangkauan global Babel. Kebudayaan mereka, pemikiran mereka, cara hidup mereka adalah yang mempengaruhi dunia pada masa itu. Dan ketiga, pokok yang besar itu memberi perlindungan kepada dan makanan kepada semua makhluk-makhluk itu. Menunjukkan bahawa pemerintahannya membawa ketertiban, penyediaan dan kestabilan kepada kerajaan. Jadi kepada semua makhluk di dalam kerajaannya. It was an organized government. Alright? It was an organized government. Jadi ada pada masa itu, pada masa raja ini menjadi raja kerajaan Babel adalah masa di mana negara itu mengalami kestabilan. Jadi bila sebuah negara mengalami kestabilan dalam urusan segala aktiviti atau ekonomi dalam negara itu, maka rakyat dapat hidup dengan tentram dan selesa. Itulah maksudnya dalam mimpi ini. Jadi bahagian kedua dalam mimpi itu, Raja Nebukadnezar mengatakan yang berbunyi begini, dalam penglihatan yang ku dapat, ini dalam ayat 13 hingga 14, ku dapat sewaktu aku berbaring di peraduanku, tampaklah seorang malaikat pengawal seorang yang suci turun dari langit. Dia berseru dengan suara nyaring dan berkata demikian. Tebanglah pokok itu dan potonglah cabang-cabangnya. Gugurkanlah daunnya dan hamburkanlah buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawah naungannya dan burung-burung dari cabang-cabangnya. Jadi apakah maksud utusan dari syurga? Dalam kepercayaan mereka, utusan dari syurga biasanya datang mengumumkan sesuatu kepada rakyat semua. Dan di sini kita dapati utusan malaikat ini datang dan dia kata tebangkan pokok ini. Pokok yang besar ini, yang memberi makanan, yang memberi tempat teduh untuk makhluk-makhluk semua, tebangkan supaya buah-buahnya semua digugurkan dan binatang-binatang lari daripada naungannya, burung-burung terus terbang daripada cabang-cabangnya. Jadi apakah yang dimaksudkan di sini ialah utusan dari syurga ini datang mengutuskan penghakiman. Apakah yang diutuskan di sini bila dia kata terbangkan pokok-pokok ini, bahawa raja yang menjadi raja kerajaan Babel pada masa itu akan direndahkan. Dia akan direndahkan. Dan dikatakan
terbang dan menghamburkan ke semua buah-buahan dan supaya makhluk-makhluk mereka yang mendapat teduhan dan makanan di situ semua akan beredar daripada tempat itu. Itu menunjukkan bahawa kemuliaan pengaruh pengikutnya akan diambil daripada kuasanya. It means the removal of his authority. Segala yang menjadikannya hebat, kesemuanya akan diruntuhkan. Akan tetapi utusan itu juga ada mengatakan bahawa bila pokok itu ditebangkan, ia tidak dicabut terus daripada tanah di mana ia hidup. Akan tetapi tunggulnya yang akan ditinggalkan. Dalam ayat 15 kita dapati bahawa namun demikianlah biarkan tunggul dan akarnya di tanah, terikat dengan besi dan gangsa di atas rumput muda di padang. Biarlah embun dari langit membasahinya dan biarlah ia mendapat bahagian bersama-sama binatang di antara tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadi, bila pokok itu ditebang, itu adalah bahawa penghakiman akan dijalankan, tetapi bukan kesemuanya akan dihilangkan. Ini membawa makna bahawa masih ada harapan. Masih ada harapan. Biarkan tunggul dan akarnya. Biarkan tunggul dan akarnya masih di dalam tanah. Itu menunjukkan bahawa walaupun raja akan direndahkan, tetapi kerajaannya tidak akan dimusnahkan buat masa ini. Kerajaannya tidak akan dimusnahkan sepenuhnya. Tapi apakah makna diikat dengan besi dan gangsa? Bermakna pokok ini masih dipelihara tetapi di bawah disiplin. Sebagai petani, setiap petani atau yang suka menanam tanaman, kamu tentu faham bahawa apabila sepohon pokok dibiarkan bertumbuh, right? Bila dia tumbuh besar, kamu akan dapati dia bertambah besar, right? Bertambah besar. The girth of the tree, right, grows bigger, right? But when you fit a frame on it, it cannot grow bigger than the frame. Jadi, diikat dengan besi dan gangsa ini menunjukkan bahawa pokok ini tidak dibenarkan bertumbuh lebih besar daripada masa itu. Sehingga ikatan besi dan gangsa ini dilepaskan, baru dia boleh bertumbuh lebih besar. Jadi ini menunjukkan bahawa pemimpin ini sekarang menghadapi disiplin. Dan apakah disiplin yang ditunjukkan? Iaitu ia akan hidup seperti binatang-binatang. Kehidupannya seperti binatang adalah sementara sahaja, bukan kehilangan kerajaannya sepenuhnya. Kita dapati dalam Alkitab ni
bahawa dalam ayat 27 bahawa pada suatu jangka masa lepas 7 tahun dia merayau merana seperti binatang. Dia makan rumput, Raja Nebukadnezar. Dia hilang kewarasannya, dia makan rumput seperti binatang, dia tinggal di luar berkeliaran seperti binatang. Sehingga akhirnya bila dia bertaubat dan dia mula how would I say it? Mengakui bahawa Allah yang Maha Kuasa, dialah Allah yang semesta, dialah Allah yang berkati raja dan rakyat kesemuanya. Jadi dalam rangka 27 ayat 27 dikatakan oleh sebab itu ya raja kiranya okay, let's read this scripture, right? Can you see? Excuse me, ya. My eyesight, I can't see the back. Sorry. Oleh sebab itu, ya Raja, kiranya nasihat hamba berkenan kepada tuanku. Tinggalkan dosa-dosa tuanku dengan melakukan apa yang benar. Begitu juga hapuskan segala kejahatan tuanku dengan berbelas kasihan kepada fakir miskin. Dengan demikian akan berlanjutan ketenteraman tuanku. Jadi selepas itu kita dapati bahawa pada suatu ketika masa memang ada sedikit kemajuan, tetapi pada suatu hari bila dia naik ke bumbung istana dia dan melihat keluasan kerajaannya, dia mulai merasai angkuh sekali lagi, dan disebabkan itu dia menghilangkan waras dan menghidup sebagai binatang buat 7 tahun sebelum dia mengakui bahawa dalam ayat 37, sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan membesarkan Raja Syurga atas sebab segala perbuatannya benar belaka dan jalan-jalannya adil. Dia sanggup merendahkan orang yang hidup dalam keangkuhan. Raja Nebukadnezar ini, raja yang dikatakan pada masa itu adalah raja yang boleh dikatakan pengaruh yang luas, raja yang terkuat, sebab kerajaan Babel adalah kerajaan yang terkuat pada masa itu. Dia berasa angkuh, dia fikir bahawa keseluruhan yang dia dapati ini adalah disebabkan oleh kekuatannya sendiri. Segala yang dia dapati itu adalah daripada kerja dia sendiri dan bukan daripada Tuhan. Tapi tidak sampai akhir bahawa dia mengetahui bahawa kesemua ini adalah disebabkan Tuhan yang Maha Esa membenarkan. Sebab itu adalah dilakukan dalam mengikut kehendak Tuhan. Raja Nebukadnezar yang kehilangan kewarasan dan hidup sebagai binatang akhirnya mula mengakui bahawa ini bukan disebabkan saya. Ini disebabkan Tuhan yang membenarkannya. Disebabkan Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berdaulat. Dan Tuhan yang menentukan
dan memberikannya kuasa dan memberikannya kerajaan yang dia menjadi raja. Apa itu makna atau maksud Allah berdaulat? Maksud Allah berdaulat. Allah yang berkuasa, Allah yang bebas untuk melakukan segala yang dikehendakinya. Dia memerintah atas seluruh ciptaannya dan kehendaknya adalah sebab terakhir bagi segala sesuatu yang kita mengalami, dan ini boleh digambarkan sebagai dia seakan-akan sebagai seorang raja yang adil, yang menjaga segala rakyat di bawah pemerintahannya. Maksud Allah berdaulat. Kerap kali kita bertanya sendiri, apakah maksud Allah yang berdaulat? Di dalam Alkitab kita dapati banyak how would I say it? Banyak contoh-contoh ya yang memberi kita bukti-bukti bahawa Allah itu Tuhan yang berdaulat. Jadi saya telah memilih lima contoh yang memberi petunjuk bahawa Allah itu adalah Tuhan yang berdaulat. Pertama, Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dalam Kejadian bab 1 ayat 1 kita dapati bahawa Allah itu telah mencipta alam semesta. Dialah yang mencipta terang dan gelap. Dialah yang mencipta tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk termasuk manusia. Jadi dia bebas melakukan apa saja yang dia inginkan mengikut kehendaknya. Kita dapatinya. Right? Bila kita lihat Mazmur 135 ayat 6 dan Mazmur 115 ayat 3. Dan kedua, Allah berdaulat atas manusia. Dalam Yeremia bab 18 ayat 5 hingga 7 kita dapati ini adalah ini adalah dialog di antara Yeremia dengan Tuhan, di mana dia menunjukkan, menggambarkan tentang tukang periuk, ya, tukang periuk dan tanah liat, di mana Tuhan adalah seakan-akan seperti seorang tukang periuk yang membuat segumpul tanah liat menjadi periuk yang berguna. Tuhan adalah Tuhan yang mencipta manusia. Jadi dialah yang menentukan setiap manusia apa yang akan terjadi, apa yang akan dijadikan dalam kehidupan mereka. Juga dalam Roma bab 9 ayat 19 hingga 21 di mana ia mengatakan bahawa Allah adalah pencipta manusia. Ketiga, Allah berdaulat ke atas negara Israel dan semua bangsa. Kini kita lihat banyak di dalam senarai itu, di mana di dalam Mazmur 47 ayat 2 dikatakan dia adalah raja besar atas seluruh bumi. Di dalam Yeremia bab 18 ayat 5 hingga 10 dikatakan dialah yang memberi dan dia juga boleh mengambil balik. Mengambil kembali atau mengambil balik. Dalam 1 Timotius
pula. Bab 1 ayat 17 dikatakan dia adalah Raja segala zaman. Dalam Timotius bab 6 ayat 15 digambarkan dia sebagai Raja segala raja. Dan dalam Wahyu bab 15 ayat 3 dikatakan dia adalah Raja segala bangsa. Dalam Wahyu bab 19 ayat 6 dia digambarkan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang memerintah. Dan keempat, takhta Allah melambangkan kedaulatannya. Takhta yang digambarkan dalam Alkitab ini melambang kedaulatan Allah sebagai Tuhan yang berdaulat. Mazmur 45 ayat 6, takhta kekal selamanya. Mazmur 93 ayat 2 dikatakan takhta ditetapkan sejak dahulu. Dan seterusnya kamu boleh baca sesendiri bila kamu pulang dalam kisah para rasul bab 7 49 dikatakan langit takhtaku, bumi tumpuan kakiku. Dalam Wahyu bab 4 ayat 2 dikatakan takhta di syurga dan dia yang duduk di atasnya. Kelima, Allah berdaulat dan dalam hidup dan keselamatan dan penderitaan orang yang percaya. Kebiasaannya kita hanya mengingat dia adalah Allah Tuhan yang berdaulat apabila masa kita senang. Tapi bila kita mengalami kesusahan, kita akan mengeluh. Mengeluh, betul tak? Kita biasa akan mengeluh. Kita biasa akan berkata, di mana kamu Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Kenapa saya perlu mengalami penderitaan? Akan tetapi dalam Alkitab dikatakan Allah masih berdaulat dalam penderitaan orang yang percaya kepadanya. Filipi bab 1 ayat 29 mengatakan bukan sahaja percaya tetapi juga menderita. Dalam 1 Petrus bab 3 ayat 17 dikatakan lebih baik menderita kerana berbuat baik. Jadi walaupun kita kadang-kadangnya tidak merasai, Allah Tuhan yang berdaulat senantiasa bersama kita. Sama ada dalam masa keselesaan ataupun dalam masa penderitaan. Jadi apakah aplikasi yang ingin saya kongsikan pagi ini adalah tentang apa yang berlaku pada suatu ketika masa dalam kehidupan saya. Pada suatu ketika masa saya masih bekerja di lapangan korporat. Kamu tentu ingat akan krisis kewangan di serantau Asia pada tahun 97. Betul tak? Ya, yang ingat kamu sebaya dengan saya lah. Yang muda mungkin tak ingat lah sebab mungkin belum dilahirkan dulu. Ya, pada suatu ketika pada penghujung tahun 1997, awal 1997, masa saya bekerja di Singapura dan tanggungjawab saya adalah seluruh rantau Asia Pasifik, menguruskan bisnes dalam industri kimia di serantau Asia Pasifik. Pada suatu ketika masa saya mendapati
mimpi. Bukan sebab saya Raja Nebukadnezar. Saya mendapat mimpi. Dan mimpi itu sungguh mengelirukan sebab setiap malam saya mendapat mimpi yang sama. Masa itu saya pun tak makan durian sebab durian mahal di Singapura. Dan bila saya pergi business trip, tinggal di dalam hotel, saya juga dapat mimpi itu. Dan mimpi itu sungguh mengelirukan. Sebab dalam mimpi itu gambaran yang saya dapati adalah seperti yang digambarkan berkenaan dengan mimpi Firaun. Mimpi Firaun tentang lembu yang gemuk, lembu yang kurus. Jadi ada suatu malam saya bila saya mendapat mimpi itu, sekali lagi saya bangun dan saya mula berdoa di dalam kamar bilik saya, dan saya bertanya pada Tuhan, apakah maksud mimpi ini? Saya kata, saya faham itu untuk Firaun sebab saya dah pernah baca gambaran yang seperti itu. Tapi kenapa ke belakang ini setiap malam saya dapat mimpi yang sama, dan Tuhan lalu Roh Kudus berkata bahawa apa yang kamu lihat di serantau Asia Pasifik yang kamu dalam perniagaan kamu, ini kesemua ini adalah bukan yang kekal. Kesemua orang mengejar akan untuk kekayaan, tetapi kekayaan harta benda kesemua ini tidak akan kekal. Akan datang suatu masa di mana mereka akan kehilangan kesemua ini. Jadi akhir kata, Roh Kudus kata, kamu perlu membuat persediaan kerohanian. Jadi saya pun mula berdoa, saya pun berkongsi dengan isteri saya supaya membuat persiapan kerohanian dan juga mula persiapan kita, sebab kita tidak tahu sama ada apa yang akan berlaku. Tapi mengikut peristiwa sejarah sekarang, kita tahu bahawa pada September 1997 berlakulah krisis kewangan di serantau Asia, di mana kebanyakan perniagaan telah gagal dan kebanyakan peniaga-peniaga dan juga orang biasa kehilangan pekerjaan dan perniagaan mereka. Pada tahun 1999, pada dekat akhir tahun bulan Ogos 1999, saya juga menjadi salah satu daripada mangsa yang menghilang kerja itu. Daripada menjadi pengurus, pada suatu hari keesokan hari saya menjadi penganggur, right? Juga P jugalah, satu pengurus, satu penganggur, right? Sama juga P, huruf P. Jadi pada masa itu saya masih ada hutang rumah, ada hutang kereta, dan isteri saya sebagai seorang guru saja. Anak-anak saya masih kecil. Dan saya juga ada tanggungan untuk ibu bapa saya yang tua. Beberapa minggu selepas saya kehilangan kerja, saya kehilangan kereta saya. Bagaimana saya kehilangan kereta saya? Saya meletak kereta saya di depan rumah saya. Keesokan pagi saya bangun, saya nampak kereta dah hilang. Isteri saya nak pergi kerja, dia tanya saya, di mana kamu meletak kereta? Semalam saya kata di depan rumah, di porch rumah. Dia kata, mana ada, kamu mimpi. Cuba tengok, mungkin kamu lupa kamu meletak kereta di hujung jalan. Saya kata ada. Saya kata memang saya ada meletak kereta di depan rumah. Saya pun turun dari bilik tidur, saya dapat lihat betul-betul kereta dah hilang. Apa boleh buat? Mula hilang kerja, sekarang hilang kereta. Juga huruf K. Ya, kerja dan kereta.
Saya terus panggil pastor saya. Saya kata, pastor, kereta saya sudah hilang. Itu pukul 6:30 pagi. Pastor itu baru bangun, dia kata, alamak. Saya kata, pastor, you ada dengar saya hilang kereta? Pastor kata, saya tidak tahu apa nak cakap, tapi marilah kita berdoa. Selepas dia doa, dia kata, nanti kamu siap, kamu pergi buat laporan dan saya akan datang ke rumah kamu. Dan selepas saya meletakkan telefon itu, saya terus menangis. Saya bertanya, Tuhan, bagaimana, apa yang saya akan buat? Kehilangan kerja, kehilangan kereta, sekarang macam mana nak pergi lagi cari kerja? Lalu Roh Kudus mengatakan, kamu masih faham, kamu masih ingat tak Yohanes bab 3 ayat 16? Saya keliru. Yohanes bab 3 ayat 16. Saya berkata, apakah kaitan Yohanes bab 3 ayat 16 dengan kehilangan kereta saya dan kehilangan kerja saya? Roh Kudus berkatakan, bagaimana kamu respon pada pertama kali kamu mendengar ayat ini? Saya kata, saya percaya. Lalu Roh Kudus katakan, itulah yang aku perlukan daripada kamu sekarang. Percaya dan percayalah kepada aku. Yang saya akan bersamamu. Jadi saya katakan, bersama saya buat apa? Buat laporan polis. Roh Kudus itu memang banyak sabar dengan saya tau. Dia katakan, saya akan terus bersama kamu. Cuma pada masa ini, saya inginkan kamu percayalah kepada aku. Jadi selama 2 tahun daripada masa itu, saya buat berbanyak cara untuk mendapat kerja tapi tidak dapat kerja langsung. Saya membuat kerja sambilan. Salah satu daripada kerja saya ialah mengutip surat khabar lama. Saya mengutip surat khabar lama, saya pergi ke Giant Hypermarket untuk menukar voucher supaya saya dapat beli makanan, bekalan makanan. Saya juga bekerja sebagai seorang yang pergi menjual kad perayaan. Masa dulu masih ada banyak orang suka beli kad perayaan dan hantar masa musim perayaan. Saya menjual pen-pen daripada pejabat ke pejabat di kedai-kedai kopi mana-mana juga yang dapat saya menjalankan sedikit penjualan untuk untung sedikit supaya boleh bertanggung hidup saya. Jadi sehingga suatu ketika bila wang kita tertinggal hanya dalam sen, bukan wang kertas lagi. Pada suatu ketika ingin pergi beli barang-barang di Giant Hypermarket, saya bagi tahu isteri saya hanya ada jumlah wang ini. Jadi kita hati-hatilah bila kita beli barang-barang. Jadi isteri saya kata okey, supaya kita dapat bayar kesemuanya. Jadi kita pergi beli dan lepas kita membayar, kita pulang kepada kereta, isteri saya untuk pulang ke rumah. Di sebelah kereta saya ada suatu troli yang penuh dengan makanan yang berbagai jenis. Tapi tidak ada kereta yang berdekatan. Tidak ada. Hanya kereta kita yang di tempat letak kereta itu. Saya kata, alamak, sayang.
Sesiapa yang membeli ini lupa masukkan dalam kereta mereka, terus balik rumah tidak bawa bekalan ini. Jadi saya kata kita jaga di sini, nanti ada orang curi. Kita tunggu sampai Tuan punya bekalan ini pulang untuk mengambilnya. Kita tunggu sampai sampai petang, sampai masa gelap, tidak ada lagi sesiapa pun di situ. Dan anak perempuan saya berkata, ini adalah berkat yang dihantar daripada syurga oleh malaikat yang kita tidak dapat nampak. Saya cakap haleluya, kita terus ambil bekalan tu balik. Dan sejurus kemudian, ini adalah mujizat yang sampai hari ini kita tidak faham. Beberapa minggu selepas itu saya menerima telefon untuk menghadapi interview kerja. Dan selepas interview itu, setelah temu duga itu, tuan punya syarikat tu tanya, berapa gaji yang kamu inginkan? Jadi saya pun memberi satu nilai, dan mata dia besar, dia kata, betul kah? Saya kata, kalau terlalu banyak, saya boleh kurangkan. Saya boleh ambil gaji sedikit. Dia kata, bukan, terlalu rendah. Sebenarnya kita ingin memberi gaji kamu 40% lebih daripada apa yang kamu minta. Dan juga kami akan memberi kamu satu kereta baru yang akan dibayar oleh syarikat kesemuanya. Saya cakap, betul kah? Dan saya memberi syukur pada Tuhan sebab Tuhan adalah bersama kita selama 2 tahun. Dan apa yang dia katakan, saya hanya ingin kamu percaya kepada saya, percaya kepada aku, Tuhan yang berdaulat. Jadi idea utama Allah, Tuhan yang berdaulat. Kesimpulannya kita bukan sekadar mendapat kuasa untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita, tetapi perlulah kita ingatkan bahawa kuasa ini diberikan oleh Tuhan. Kuasa ini diberikan oleh Allah kita. Dan kita hanyalah pengurus untuk menjalankan tugasan yang diberi olehnya. Dan kuasa itu bukan sesuatu untuk kita mengejar. Kita dapat lihat dalam contoh Kejadian bab 3 di mana Adam dan Hawa mereka jatuh tergoda sebab keinginan mereka untuk menguasai hidup mereka, untuk menguasai masa depan mereka. Sebab itu mereka jatuh tergoda dan berlakulah dosa yang kita dapati hari ini. Dalam Keluaran bab 5 ayat 2 kita dapati bahawa Firaun dia berasa angkuh sebab kerajaan Mesir pada masa itu adalah kerajaan yang terunggul, kerajaan yang kuat. Jadi dia tidak menghiraukan apa yang Musa meminta daripadanya. Jadi perlulah kita ingatkan seperti yang diberi dalam Amsal bab 16 ayat 18 di mana dikatakan keangkuhan mendahului kehancuran dan hati yang sombong mendahului kejatuhan. Kepimpinan yang diberi oleh Allah Tuhan yang berdaulat adalah kepimpinan yang membawa tanggungjawab yang berat. Ia bukan kepimpinan yang sia-sia. Contoh yang saya ingin sampaikan adalah contoh Yesus. Dia adalah contoh atau teladan yang terbaik yang kita boleh mengikuti tentang ketaatan kepada Allah yang berdaulat. Dalam Lukas 22 bab 22
ayat 42, pada masa dia berdoa terakhirnya di dalam Taman Getsemani. Dia tahu dia akan disalibkan. Dia tahu dia akan menjalani kehakiman yang tidak adil. Dia tahu betapa sakitnya disalibkan, tetapi dia masih mengatakan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Dia memahami bahawa inilah tanggungjawab tugasan yang diberi oleh Allah Bapanya. Segala yang kita memperolehi atau mempunyai adalah berkat daripada Allah. Jangan kita lupakan supaya kita pada akhirnya boleh seperti Paulus mengatakan, aku telah berjuang dalam perjuangan mulia ini. Aku telah sampai ke garis akhir. Aku telah setia dalam iman. Amen. Mari kita berdoa.